sebenarnya nak cakap? Assalamualaikum, salam sejahtera untuk viewer-viewer kita dekat sini, lagi-lagi adik-adik kita yang baru ni. Betul. Kalau korang nak survive universiti, korang kena tengok video ni. Wajib Wajib kena tengok. Nama saya Syazana, saya merupakan Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2022-2023 daripada Parti Nadi Mahasiswa. Hai semua, saya Farisa, Majlis Perwakilan Pelajar 2 sesi 2023-2024 dan juga 2022-2023 dari Parti Mahasiswa Perdana. MP? Okay. Kita daripada universiti mana? UPM. Universiti Putra Malaysia. So, mana yang dapat UPM? Join us now. Yes, betul. Okay. Saya sebenarnya kan ada reason ni kenapa kita buat video ni untuk hari ni. Apa dia? Reason nak buat video ni sebab kita nak membantu adik-adik kita ni macam mana nak survive universiti. Okay. So kita nak bagi tips. Things I wish I know during university years. Tak adalah bila dah habis universiti macam kenapa aku tak tahu benda ni daripada awal. Betul. So kita nak tolong adik-adik kita ni. So kita nak buat sharing. Sharing bersama saya dan juga Farisa lah dekat sini. Okay, Farisa. So untuk soalan yang pertama, what do you wish to know during your first year from university sampailah sekarang dah nak grad kan? Okay, untuk information viewer kat luar sana, kita orang bakal graduate tahun ini. Ya betul. Sama ada bulan 11 atau bulan 12 lah. Doakan tahu. Doakan. Okay, so what is the first thing you wish to know daripada awal Farisa masuk? It's not about what I wish I knew. It just if I could turn back time, what I would do. Macam itulah. Okay. Pertama adalah first year explore a lot of things, not in one category je. Okay. Sebab masa my first year, I joined club pengacaraan because it meet my passion. Tapi antara benda yang menyesal lah kenapa aku tak join program kesukarelawanan dalam universiti dulu. But then bersyukur juga sebab diberi peluang masa join Yayasan Sukarelawan Siswa as a volunteer, terus pergi international level. Dia macam hebat. Dia macam nampak hebat tapi not well prepared lah. Kalau dah ada pengalaman di universiti sikit, mungkin lebih bagus lah boleh beri kepada komuniti. Macam tu. Kalau boleh patah balik masa, I would join Majlis Perwakilan College, Majlis Perwakilan Fakulti before I enter my second year and decided to join Majlis Perwakilan Pelajar. Because from MPK and MPF, maybe boleh faham lagi structure daripada bawah. Betul. Kan? Betul. Saya selaku MPK dan juga MPP, kita sebenarnya nak jadi MPP ni kita kena faham from the basic. Betul. So saya pun daripada Majlis Perwakilan College juga, KTDI, College Tun Dr. Ismail. Lepas tu saya join MPP untuk sesi 2022-2023. So sebelum saya masuk MPP tu, saya kena faham dulu macam mana structure politik kampus ni. So memang betul lah apa yang Farisa kata kan. Okay. Mungkin anak daripada MPK jadi MPP lebih nampak kan macam mana how it works. Kalau macam saya kena dah jadi MPP, saya kena belajar baik daripada scratch. Betul. Untuk saya pula, saya punya first, the things that I wish I knew daripada awal kan adalah kita ni kena cari identiti kita dulu. Okay. Dalam what kind of identity? What kind of identity? Okay, waktu kita masuk awal-awal universiti kan, kita constantly mencari apa tujuan kita. Betul, memang kita nak fokus pada akademik. Kita nak dapat degree, kita nak dapat grade yang cemerlang, betul. Tapi kita pun kena juga cari apa sebenarnya minat kita. Contoh kalau macam saya ikut debat. Saya participate in debat daripada college pergi ke peringkat kebangsaan, alhamdulillah menang. Okay, daripada debat saya join teater pula. Daripada teater saya join MPK, saya join MPP. Saya nak masuk leadership sebab apa? Sebab saya nak dapatkan soft skill. Dan tak kisah orang cakap apa, kita ni kena berani tampilkan diri kita kan. So kita kena constantly try and error. Tak kisahlah kalau korang rasa korang takut nak fail ke apa, just try. Tapi anak korang kata masuk universiti kena belajar, tak payah fikirlah pasal benda ni semua. Salah. Okay, kenapa salah? Sebab zaman sekarang ni kan, kita kalau fikir grade saja, nanti korang dah kerja nanti, you guys want to bekerja without any background. Faham tak? Dia macam kita sekadar ambil degree, ambil CJ, pergi kelas, dah. Betul. Pernah dengar tak term 3K? Apa tu? College, kuliah, cafe. Kita tak nak jadi macam tu lah. Tak nak jadi macam tu. Kita jadi 4K mungkin, college, kuliah, cafe, koko. Betul. Okay. So betul, bila kita masuk bidang pekerjaan ni kan, a lot of team pengalaman daripada universiti sebenarnya membantu. Contohnya, Farisa, kita nak launch new product. Okay, kalau kita tak ada pengalaman tu, kita just tahu produk ni kena ada bahan A, B, C. Tapi nak launching tu, you kena ada the idea of macam mana you nak strategize, macam mana you nak jalankan program, platform apa you perlu. You perlukan technical, protokol, MC. Kalau tak ada pengalaman di universiti, maybe I couldn't do that well during my
working life lah. Pentingnya kita mencari pengalaman. Okay, mencari ilmu, mencari pengalaman, that's how we grow. Betul tak? Betul. Okay, Farisa, yang kedua pula, things that you wish you know during your university year. Satu benda yang saya realise masa belajar adalah masuk tahun kedua belajar, maksudnya third semester, saya rasa tak minat belajar apa yang saya ambil. Okay. Okay, sebab apa Saya ambil Bachelor Science Biokimia, which jiwa saya sebenarnya ke arah Masscom, multimedia, ke arah orang kata kalau dekat universiti ni fakulti bahasa ataupun fakulti ekologi lah, macam tu kan. Tapi saya berada di fakulti biotek. Tapi benda yang menguatkan saya masa tu adalah I need to find one things yang betul-betul boleh menyebabkan aku berminat nak pergi belajar. Macam tu, faham tak? Kita paksa diri kita, okay Farisa, I have to figure out juga apa yang membuatkan aku bersemangat untuk ke kelas. So, I did join curriculum such as kelab pengacaraan. So, bila petang-petang, malam akan ada aktiviti latihan pengacaraan. Okay, so aku akan pergi. Aku macam, babe, I need to go this. I'm macam semangat gila. I can spend like 5 hours bercakap dengan orang. Passion. Lepas tu takkanlah pagi tak pergi kelas. Mestilah orang macam, aktiviti kau boleh pergi, kelas tak pergi. So benda tu macam menyemangatkan lah, memberi semangat untuk terus pergi ke kelas. Betul. So bila tahun kedua pula, masa jadi MPP, rasa macam people are looking up for me. So tak boleh main-main, aku tak boleh gagal. So kita kan ada ego sendiri kan. So tetaplah buat betul-betul, tetaplah score. At least lah aku dapat 3 pointer and above. And Alhamdulillah I made it until today, dah nak graduate. Alhamdulillah. So pentingnya kita mencari purpose dan kita kena ada target kita, betul tak? Betul, kena ada plan A, plan B, plan C. Yes, sampai plan Z sekalipun. Sampai graduate. Tak kira, Betul. jangan, kalau boleh jangan give up lah. Kalau boleh jangan give up. Ya betul. So it brings me to my next point. Okay, saya nak cerita ni pentingnya kita YOLO. YOLO maksudnya apa? You only live once. You only live once. Maksudnya apa-apa kita nak buat ni kita kena berani. Macam Farisa berani tampil ke hadapan. Okay. Betul tak? Walaupun Farisa tak minat dengan apa yang Farisa study, betul. tapi still Farisa tampil ke depan, she prove herself through leadership. Okay, Dan betul. sekarang terlibat dengan parti politik di luar, betul. Sekarang terlibat dengan parti politik di luar dan gerakan-gerakan NGO lah. Betul. So kita ni as a perempuan lah terutamanya kan, kita kena ada beauty with brain. kan? Apa tu, cantik dan juga berakal. Dia berakal, betul. Cantik dan bijak, Cantik jangan dan cantik bijak. dan bodoh. Ya, betul. So pentingnya kita ni kan dapatkan that degree, dapatkan that sijil. Perform your best, do your best in class, but also do your best in involving yourself in campus life also. Sebab kita ni mencari purpose kan. The reason kita nak buat podcast ni, kita nak bagi motivasi kepada adik-adik kita. Kita nak bagi you clear picture lah that university life ni is not that bored actually, and not that hard as well. Betul-betul. It's not that hard asalkan kita pandai mencari peluang tu. So untuk kita pandai mencari peluang, kita perlu berani. Betul. Dan untuk berani kita perlu YOLO. Don't ever compare yourself to other people. Sebab bila saya habis belajar di Kana, ramai orang macam, I wish I can be as you, as great as you. For me kan, just be yourself. Sebab apa? If you are in my shoe, you might not survive what I survive today. Let me tell you masa first year saya jadi MPP, first year saya dah isi borang. Okay. Sebenarnya saya dah pernah bertanding 3 kali. Wah. Tapi satu ni hampir bertanding, 2 ni betul-betul bertanding. First year saya dah isi borang, lepas tu I decided untuk macam tak naklah bertanding. Sebab betul ke parti aku pilih ni sama tak haluan dengan aku. So you kena study betul-betul whatever you choose. Lepas tu masa tahun kedua ada bertanding. Okay, masa bertanding tu pun tak tahu pun Ana kalau dah menang ni kena buat apa. Masa bertanding Ana tahu tak? Lepas tu akan ada pemilihan presiden lah. Tak, saya tak tahu langsung. Sama, saya pun masa bertanding tu saya macam okay, aku nak menang calon umum je. Lepas bila dah menang kan, tiba ada mesyuarat kena pilih-pilih siapa presiden. Dah macam masuk Parlimen. betul kan? Ya. Malaysia kan? Sebab macam terkejut gila. Okay, is this what I sign up for? But yeah, it is. Lepas tu masa second year jadi naik presiden. So time naik presiden ni adalah tahun yang masih belajar lagi. So rasa macam okay, tak cukup, I need to do more, I need to give back more. Sebab bila kita dah habis MPP, Ana ada tak perasaan yang macam kalau boleh putar balik masa aku buat program ni. Banyak gila. So benda tu yang macam menguatkan untuk bertanding sekali lagi. Jadi sebab kan kita orang pegang jawatan setahun je. Betul. Tapi dah masa setahun banyak cita-cita kita orang nak buat sebenarnya. Yeah. Tapi tak telak sada. Betul.
tak dapat terlaksana because of maybe sometimes time constraint and time tu juga aku nak belajar. So you have to balance out all that lah. Lepas tu tahun ketiga jadi yang dipertua, tahun keempat dah tak jadi apa-apa. Tahun keempat tak jadi apa-apa tu lah time tu bosan Ana. Sebab itulah join pula NGO dekat luar and involved in party politics. Macam tu. Apa tadi sebenarnya nak cakap? Whatever you try, please know what you sign up for lah. Betul. Jangan main masuk je. Betul. Saya pun setuju juga sebenarnya dengan poin Farisah ni. Okay. Saya nak cerita yang apa-apa kita buat hari ni, itulah yang akan menentukan hari esok kita macam mana. Mencorakkan masa depan kita. Mencorakkan masa depan kita. Contoh, saya dengan Farisah, kita orang berdua minat terhadap leadership. Betul. Saya suka buat konten untuk Motivasikan orang. menginspirasi orang. So, apa yang kita buat pada hari ni, kita perlu mencari purpose dia. So that in your future will be colourful. Betul. So, untuk adik-adik kita ni, janganlah jadi 4K. Betul? Jangan jadi 3K, jadi 4K. 4K. 4K tak apa, jangan 3. Jangan 3, betul. So, kita perlu constantly update kawan-kawan yang baik kan. Betul. Mencari influence yang bagus, yang membawa kita ke arah kebaikan. Oh, satu lagi Ana. Just be kind with any people. Even though it is from other party politics ke. Sebab kita orang dua ni adalah orang yang berbeza parti. Dan tapi bila kita berbaik dengan orang kan, sebab kita tak tahu masa depan kita ni next akan jadi apa. Betul. So you know, kita tak tahu kan. So now I'm currently in business. Ana next insyaAllah future teacher. Yes, insyaAllah. So kita tak tahu satu hari nanti anak kita pula belajar dengan Cikgu Ana ke kan. Kita tak boleh bergaduh dengan orang. Kalau kita ni ada salah idea, it's okay, just raikan pelbagai pendapat. Betul. So pentingnya untuk kita respect each other's background. Betul. Okay, so terima kasih Farisah atas podcast kita pada hari ini. Untuk adik-adik yang baru masuk universiti ni, tahniah dan Selamat. lagi. Betul, selamat menceburi bidang universiti, alam universiti yang takkan berulang kembali. Takkan pulang kembali. So you only live Once.